siapa yang menutup aib orang-orang Muslim, Allah akan tutup aib dia di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Yang tadi yang melibatkan dosa dia, individu dia. Apa nak buka aib dia? Tadi, mula-mula saya contoh tadi. Dia tu dulu, sekarang dia dah berubah. Tak payah buka lah, benda dah lepas. Tutup buku. Dia tu aku tengok jalan dekat London pakai seluar pendek dengan bini dia. Bini dia pun seluar pendek. Balik Malaysia berjubah. Itu yang tak boleh. Apa masalah awak? Yelah Ustaz. Dia tak elok Ustaz. Di Malaysia berjubah. Di sana seluar pendek. Yalah itu dosa dia dengan Tuhan. Kamu buka aib dia. Apa faedah? Tapi boleh tak Ustaz saya pergi lalu depan dia sebuah bisik-bisik Ustaz? I know what you did last summer. Boleh tak Ustaz? Janganlah perli dia. Jangan nguguk dia. Kalau awak tak bagi saya akan sebarkan video awak. Jangan. Itu tak ada melibatkan dengan orang. Cuma kalau betul awak ikhlas, jumpa dia. Assalamualaikum Tuan Haji. Macam mana kamu ada di London? Saya pergi ziarah anak saya. Tuan Haji buat apa di sini? Saya bercuti. Cantik Tuan Haji. Pakai seluar pendek lagi. Tuan Haji pun jawab, kita kan sedang piknik. Yang mana faham? Tak faham sudah.